Definisi dan konsep mukallaf. Maksud mukallaf ialah orang yang baligh dan berakal yang telah sampai dakwah Islam kepadanya. Yang pertama berkaitan dengan baligh. Baligh ialah apabila seorang lelaki atau perempuan telah sampai tempoh umur yang layak untuk ditujukan kepadanya perintah melaksanakan syariat seperti solat, puasa dan lain-lain lagi. Orang yang seumpama ini akan digelar sebagai mukallaf, iaitu menerima taklif pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda baligh bagi lelaki dan perempuan ialah: yang pertama, apabila genap 15 tahun qamariyah bagi lelaki dan perempuan. Yang kedua, bermimpi basah, iaitu keluar air mani melalui kemaluan bagi lelaki dan perempuan selepas berumur 9 tahun qamariyah. Dan yang ketiga, datang haid bagi perempuan selepas berumur 9 tahun qamariyah. Apabila disebut berdasarkan kiraan qamariyah, bermaksud ia merujuk kepada kalender Islam Hijrah, bulan Muharram, bulan Safar dan seterusnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan berakal. Berakal pula memberi maksud seseorang itu dapat memahami pensyariatan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Orang yang punyai akal yang waras, iaitu tidak gila, ini dapat memahami segala perintah ataupun larangan yang ditujukan kepadanya daripada syariat Islam. Hal ini dapat kita faham daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil naimi hatta yastayqidh, wa 'anis sabi hatta yakbar, wa 'anil majnuni hatta ya'qila aw yufiq." Maksudnya, 3 golongan orang yang tidak akan dicatat, iaitu terlepas daripada beban kewajipan. Yang pertama, orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Yang kedua, anak kecil sehinggalah dia sudah dewasa ataupun baligh, dan orang gila sehinggalah dia kembali waras ataupun sedar. Ini menunjukkan bahawa akal adalah sangat penting sebagai syarat bagi seorang yang mukallaf. Hadis daripada Ibn Majah